Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Buletin MBI edisi kelima 2025 bersama saya Akbar Ghazali. Terima kasih kerana setia bersama kami. Saksikan paparan utama edisi kali ini. MBI PBT pertama tubuh skuad Ihsan Madani. Kemudahan bas henti-henti bas.my Ipoh telah dilancarkan. Tindakan tegas akan diambil kepada pelesen Bazar Ramadan yang melanggar syarat lesen. Seramai 139 orang pegawai dan anggota Majlis Bandaraya Ipoh MBI telah dilantik menyertai skuad Ihsan Madani MBI. Penubuhan skuad ini adalah bukti komitmen MBI dalam memupuk semangat kesukarelawanan, solidariti dan empati dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada warga kota Ipoh khususnya mangsa pasca bencana. Menurut Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin, MBI menjadi pihak berkuasa tempatan PBT pertama di Perak mewujudkan pasukan ini yang menjadi medium untuk mendekati warga kota Ipoh secara langsung serta menawarkan kerjasama bantuan dengan lebih efisien dan menyeluruh khususnya kepada mangsa dalam menghadapi sebarang bencana. Jadi bila kita buat skuad ni bergabung pula dengan NGO dan juga syarikat swasta, dia tindakan tu lebih cepat. Dan kalau kita tengok tu kita dapat penyelesaian percepat dan juga pengurangkan kesan banjir termenuh tu pun kita boleh selesaikan dengan segera. Saya ingat bila banjir mula pukul 2, tengah malam tu dah clear dah air. Sebab tindakan kita cepat. Kelulusan pun cepat. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas majlis pelancaran skuad Ihsan Madani MBI di bangunan MBI di Ipoh. Hadir sama pada program berkenaan Ketua Whip Ahli Majlis MBI Datuk Mazlan Abdul Rahman, Wong Kakiet, ahli-ahli majlis serta Setiausaha Bandaraya Ahmad Munir Ishak. Kemudahan bas henti-henti bas.my Ipoh telah dilancarkan di bandaraya ini bawah program transformasi bas berhenti-henti SBST. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata, melalui inisiatif itu, sebanyak 51 bas baharu terdiri daripada 14 midi dan 37 mini low floor akan digunakan untuk memenuhi operasi di 16 laluan. Jelas Lok, laluan bas.my akan ditambah dari semasa ke semasa bergantung kepada keperluan dan pas bulanan perjalanan tanpa had iaitu kad 30 hari bas.my akan turut diperkenalkan di bandaraya ini. Ini satu perkhidmatan yang dijenamakan semula dan ditambah baik. Satu perkhidmatan bas berhenti-henti yang baru dan efisien dan moden untuk khususnya di masyarakat di negeri Perak, dan memang perkhidmatan ini sedang dilancarkan di setiap negeri, di setiap ibu negeri khususnya. Dan untuk perkhidmatan di Ipoh ini kita telah memperluaskan lagi kawasan sehingga ke Kuala Kangsar dan juga Kampar. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis pelancaran bas.my Ipoh di perkarangan bangunan Dewan Bandaran Ipoh. Terdahulu, pelancaran bas.my Ipoh disempurnakan Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad serta turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Komeng. Bas.my Ipoh menampilkan wajah baharu yang lebih segar dengan bas berwarna merah jambu menggantikan warna biru MyBus sebelum ini. Kesemua bas ditempatkan di Terminal Bas Meru Raya, Jelapang dan akan memulakan operasi rasmi di stesen bas Medan Kit dengan beroperasi di laluan utama yang menghubungkan Medan Kit ke Bercam, Tanjung Rambutan, Cemor, Pasir Putih, Pengkalan Sentosa, Sultan Azlan Shah Airport, Taman Botani, Batu Gajah, Seri Iskandar, Kuala Kangsar dan Kampar. Kerajaan Negeri Perak tidak akan kompromi ke atas perbuatan sewa atas sewa tapak bazar Ramadan selain menyewakannya kepada warga asing.
Tegas Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Sandra Eng, tindakan akan diambil kepada mana-mana pihak yang melanggar larangan itu seperti mana ditegaskan sendiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sandra berkata, selain dilarang berniaga, warga asing turut ditegah bekerja di Bazar Ramadan di negeri ini atau pengusaha premis bakal berdepan tindakan pembatalan lesen selain berdepan di senarai hitam. Dan tahun ini antara isu yang menjadi perhatian ramai iaitu amalan sewa atas sewa atau sewa kepada warga asing yang seperti mana kita tahu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri juga menegaskan. Jadi ini juga turut menjadi perhatian untuk pemantauan dan penguatkuasaan pada peringkat majlis. Dan kita akan mengambil tindakan tegas terhadap pelesen yang langgar peraturan dengan menarik balik atau membatalkan lesen Bazar Ramadan tanpa notis dan tanpa pampasan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Bazar Ramadan di pekarangan Stadium Perak, Ipoh yang turut dihadiri Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin. Dalam pada itu, beliau turut memberitahu Majlis Bandaraya Ipoh MBI telah melesenkan 1,408 petak atau pelesen Bazar Ramadan di 21 lokasi Bazar Ramadan di bawah pentadbiran PBT itu, membabitkan kelulusan hak penganjuran yang diberikan kepada Persatuan Penjaja, Persatuan Penduduk, Ahli Jawatan Kuasa Masjid atau Surau, Koperasi Penjaja, Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung dan agensi swasta. Selaras dengan matlamat kerajaan menganjurkan Tahun Melawat Malaysia 2026, Majlis Bandaraya Ipoh MBI mengambil inisiatif melancarkan Road to Visit Malaysia 2026 Greater Ipoh. Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Baharin berkata, pelaksanaan Road to Visit Malaysia 2026 Greater Ipoh ini akan melibatkan pihak berkuasa tempatan PBT seperti MBI, Majlis Pembandaran Kuala Kangsar, Majlis Daerah Kampar dan Majlis Daerah Batu Gajah. Ia sebagai salah satu usaha yang dilakukan oleh agensi kerajaan dan bukan kerajaan serta penggiat pelancongan untuk memastikan pembangunan serta promosi pelancongan pada tahun 2025 di kawasan Greater Ipoh terus berjalan lancar. Jadi maknanya di negeri Perak ni kita kena ada satu tempoh masa untuk kita gerakkan sektor pelancongan kita, terutamanya dalam memperbaiki Perak. Ya. Jadi tahun 2025 ni kita akan anggap sebagai Road to Visit Malaysia next year, 2026. Jadi apa yang kita nak kena buat sekarang ni, macam mana kita nak memperbaiki produk dan macam mana kita nak meningkatkan promosi. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran Road to Visit Malaysia 2026 Greater Ipoh di MBI. Diharapkan pelibatan semua pihak dalam menjayakan industri pelancongan di Greater Ipoh dapat mempertingkatkan promosi pelancongan sedia ada sekaligus dapat menjadikan kawasan Greater Ipoh sebagai satu destinasi pelancongan pilihan. Pihak MBI turut merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan serta penggiat pelancongan kerana telah berusaha menganjurkan program sempena Road to Visit Malaysia 2026 Greater Ipoh ini. Program Semarak Ramadan dan sambutan ke-40 tahun Pasar Tani Peringkat Negeri Perak telah diadakan di Pasar Tani Kampung Simi. Majlis perasmiannya telah disempurnakan Esko Pembangunan Luar Bandar, Pertanian dan Industri Makanan Negeri, Datuk Muhammad Zulkafli Harun. Program yang dirangka oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA ini adalah bagi menyemarakkan kedatangan bulan Ramadan serta meraikan sambutan ke-40 tahun penubuhan Pasar Tani. Sejak penubuhannya pada tahun 1985, Pasar Tani telah menjadi penghubung utama antara petani tempatan dan pengguna menyediakan hasil pertanian segar dan berkualiti. Dengan tema sambutan, Pasar Tani Pasar Pilihan FAMA terus tekad untuk terus memperkasa sektor agro makanan negara, meningkatkan kesejahteraan petani serta memastikan kestabilan bekalan makanan. Hadir sama pada majlis perasmian sambutan tersebut adalah Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin dan Pengarah FAMA Negeri Perak, Azlina Zainal Abidin. Unit Komunikasi Strategik Majlis Bandaraya Ipoh MBI
dengan kerjasama M-Roof Hotel dan Pasaraya Icon Safe telah menganjurkan majlis berbuka puasa Datuk Bandar Ipoh bersama anak-anak yatim. Menerusi program tersebut, seramai 39 anak yatim dari 2 pusat jagaan iaitu Pertubuhan Baitul Aini Anak-anak Yatim dan Miskin Ipoh dan Pertubuhan Kebajikan Cahaya Kasih telah diraikan. Menurut Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin, program tahunan yang dianjurkan ini sebagai usaha dalam mengimarahkan bulan Ramadan selain dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Jadi hari ini kita meneruskan program bawah MBI Prihatin kita, melibatkan MBI, Icon Safe dan juga Hotel M-Roof lah. Yang mana kita macam biasa bermajlis buka puasa dengan anak-anak yatim dan juga kita bagi sumbangan kepada duit raya kepada anak-anak yatim. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada majlis berbuka puasa Datuk Bandar Ipoh bersama anak-anak yatim 2025 di Hotel M-Roof di Ipoh. Hadir sama pada program berkenaan Ketua Whip Ahli Majlis MBI Datuk Mazlan Abdul Rahman, Ahli Majlis Merangkap Pengurusi Jawatan Kuasa Komunikasi MBI Muhammad Hamzah Muhammad Hamdan dan Pengurus Wilayah Utara Icon Safe Shah Effendi Rosman. Terdahulu, kesemua mereka yang diraikan telah dibawa ke Pasaraya Icon Safe Jelapang untuk memilih pakaian raya dan keperluan harian yang disumbangkan oleh pasaraya berkenaan. Jadi seperti tahun-tahun sebelum ni, anak-anak yatim ni akan dibawa ke Pasaraya Icon Safe dan pada tahun ini di Pasaraya Icon Safe Negeri Lebang. So mereka boleh memilih lah pakaian raya seperti baju Melayu, songkok dan juga lain-lain. Diharapkan dengan sumbangan ini, ia sedikit sebanyak akan membantu meringankan beban mereka yang kurang bernasib baik dan memerlukan. Baiklah saudara, laporan itu menutup Buletin MBI edisi ke-5 2025. Saksikan Buletin MBI edisi seterusnya pada masa yang akan datang. Dan anda jangan lupa untuk subscribe dan like YouTube Majlis Bandaraya Ipoh. Untuk itu, Assalamualaikum, salam Ipoh Bestari Sejahtera dan salam Malaysia Madani.